Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni dekat tangan saya ada Redmi Pad 2 4G yang mana tablet ni sangat sesuai bagi korang yang nak cari sebuah tablet yang ada skrin besar, bateri besar, ada 4G. So senanglah korang nak buat kerja, nak buat belajar ataupun tengok movie dekat mana-mana. Kalau tengok specs tablet ni, dia ada skrin 11 inci, ada bateri 9000 mAh, ada chipset Helio G100 Ultra dengan 4G support. Dan dia ada quad speaker yang immersif dengan Dolby Atmos. Yang bestnya tablet ni sangat mesra bajet. Start dari 799 dah boleh dapat dah. So dalam video kali ni, saya nak ceritalah apa yang korang akan dapat dekat Redmi Pad 2 4G ni. So jom kita mulakan video ini. Pertama sekali, tablet ni ada skrin yang besar iaitu 11 inci. Yang mana sangat puas untuk korang buat layan movie, layan drama atau nak guna untuk social media. Kalau korang banyak guna untuk membaca, macam buka PDF file ataupun ebook, 2.5K resolution dia buatkan teks nampak sangat sharp. Selain dia ada refresh rate 90Hz untuk bagi paparan yang smooth masa scrolling. Tambahan lagi, dia ada quad Dolby Atmos speaker, bunyi dia sangat lantang dan imersif. So jadi lagi seronok untuk korang dengar muzik ataupun tengok movie guna loudspeaker. Dari segi performance, tablet ni guna chipset Helio G100 Ultra. So korang boleh dapat performance yang laju untuk harian. Selain boleh juga main game-game yang popular, so korang still boleh naikkan level atau push rank guna tablet ni. Kat dalam ni dia dah guna Xiaomi HyperOS 2. So korang boleh dapat interface yang optimize untuk tablet. Selain senangkan korang buat split screen untuk run multiple apps. Kalau korang guna phone Xiaomi terpilih, korang boleh guna feature interconnectivity yang mana dia boleh sync clipboard dan notification. Cakap pasal productivity, tablet ni ada dual SIM 4G, so senang korang nak access internet, buat call dan guna dua nombor untuk WhatsApp. Tablet ni pun ada support untuk stylus dengan Redmi Smart Pen dia, cuma korang kena beli secara basingan. Dan bila guna tablet ni tak perlu risau pasal bateri dia, sebab dia ada 9000 mAh, sangat tahan lama. So korang boleh guna tablet ni dari pagi sampai ke malam dengan screen on time dalam 8 hingga 9 jam. Selain daripada itu, tablet ni ada design yang stylish dan durable dengan binaan metal unibody. Dan dia ada 3 pilihan warna yang korang boleh pilih, macam graphite grey, mint green dan lavender purple. Dekat bawah ni still ada earphone jack, dekat depan ada kamera 5MP untuk senangkan korang video call, dan dekat belakang ni ada kamera 8MP yang praktikal untuk kegunaan scan dokumen. Jadi itu dia antara benda menarik dekat Redmi Pad 2 4G. Tablet ni ada dua varian, harga starting dia RM799 saja. Beli mana-mana varian siap dapat free cover. Dan bestnya korang boleh dapat free Smart Band 9 Active kalau beli dekat Lazada dan Shopee. So untuk link pembelian dia ada dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video Redmi Pad 2 pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, terutama mengenai Redmi Pad 2 ni, korang boleh kemukakan kepada saya melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.